bulanan dalam 2,200 you dah boleh own a property di tengah Bandar Shah Alam sebelah MRT awak. Projek ni sangat sesuai untuk you all yang rumah pertama ataupun investor kat luar sana yang tengah mencari rumah yang untuk invest, nak untuk sewakan. Boleh tengok projek kita ni sebab sebelah MRT je, sebelah highway. Jom kita tengok type C. Jangan tanya type lain sebab type lain dah tak ada. Ni satu-satunya type yang tinggal, type C, 732 square feet, ada balcony. Okey, ada balcony 3 bilik, 2 bilik air. Masuk-masuk kita ada dapur, open concept. Okey, dan dining area, dan ke depan sikit kita ada living area. Sangat susah untuk orang yang kerja di Bandar Shah Alam ataupun luar Shah Alam sebab nak pergi ke access highway sebelah je guys. Jom kita tengok bilik master bedroom. Bilik master bedroom dia ni unik sikit. Nanti I beritahu kenapa. Setiap bilik kita dekat sini muat tiga queen bed. Setiap bilik boleh masuk queen bed. Walaupun bilik ketiga. Nampak? Cantik kan? Buat ID macam ni. Ni I nak tunjuk sikit. Dekat master bedroom kita ni, you nampak ni ada hackable wall. So basically hackable wall ni you boleh take out. You boleh take out dan you besarkan lagi you punya ruangan bilik master bedroom. So just in case nak buat bilik kedua ni as you punya wardrobe sahaja pun sangat menarik ya. So ini adalah bilik kedua, bilik anak-anak. Okay, dan bilik ketiga. Dan kita ada toilet berhadapan dengan kita punya bilik kedua dan bilik ketiga lah. Setiap bilik insya-Allah memang okey sangat. Queen bed pun boleh masuk. Okey, sebelum I terlupa, projek kita ni harga dia ngam-ngam soy saja. Memang menarik, bulanan dalam 2,200 you dah boleh own a property di tengah Bandar Shah Alam sebelah MRT awak. Awak beli hari ni untuk on stay, untuk awak duduk sendiri dengan keluarga awak, tapi later kalau awak nak upgrade, awak sewakan unit awak ni kepada orang. Awak nak buat room rental ke, whole unit ke, up to you, masih untung. Orang kata beli property bukan sia-sia. Boleh duduk sendiri, boleh sewakan, chana profit. So kalau you all nak share lagi macam mana kita punya breakdown each room, harga yang boleh sesuai kita sewakan dan berminat dengan type C 730 square feet ni, tekan link dekat bio. Bawa pergi show unit.